Assalamualaikum hai semua. Rakyat yang miskin akan dibayar dan diupah untuk mencetuskan kekacauan. Allahu Rabbi. Datuk Seri, sudahlah Datuk Seri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah harga barang, masalah ekonomi, malah pula dihina, dikeji dan dijatuhkan maruah orang miskin. Dikatakan orang miskin ini semudah itu diupah, dibayar untuk mencetuskan kekacauan di negara Malaysia, negara mereka sendiri. Allahu Rabbi, begitu murahnya, begitu hinanya maruah orang miskin di mata Datuk Seri. Kalau beginilah perangai, sifat, perlakuan PMX kita pada hari ini, insya-Allah tak lama. Insya-Allah tak lama. Insya-Allah tak lama. Dan kita akan terjemah ke dalam PRN 6 negeri akan datang,